Korang mesti belum pernah try sushi aiskrim kan? Memang unik dan pelbagai lagi menu makanan Jepun yang best-best kat sini. Tengoklah ni, penuh satu meja tau kita orang order. Nama restoran ni Sushi Zen yang terletak di Setapak KL. Kedai luas, selesa dan harga pun murah. Macam green tea ni, RM1 je satu. Ini first time aku jumpa sushi aiskrim. Memang lain macam, korang kena try. Nasi goreng yang aku makan ni one of the best seller dia tau. Nasi goreng ni memang Japanese style. Rasa dia cukup savory and garlicky. Makan pula dengan omelette dia tu memang jadi. Kalau korang minat ramen, kat sini pun ada ramen. Tekstur mie dia kenyal-kenyal. Kuah dia pedas tapi tak kuat sangat. Then ada beef slice, memang layan. First time makan nasi kari Jepun. Rupa-rupanya sedap Hari dia pekat, cukup rasa. Kan dengan chicken katsu memang layan. Untuk anak-anak korang boleh order tori karage. Batter ni memang rangup. Ayam pula memang lembut, juicy. Ikan dengan mayo sedap. Salmon sashimi tak ada ke bang? Mana boleh tak ada. Ali memang suka sangat lah benda ni. Ini pula yakiniku beef. Makan macam tu je pun memang dah best. Lagi kenyang makan dengan nasi. Golden egg ni pun korang kena try memang favourite. Lepas tu aku try juga menu lain dia macam tamago dengan yakiniku chicken thigh. Dan last kali untuk dessert, Ica makan mochi dengan cheesecake dia. Seriously, dua-dua ni pun sedap tau. Korang cubalah, memang tak menyesal. Untuk air pula, korang boleh try milk tea. Sekarang ni diorang tengah buat promo untuk lunch tau. Memang murah sangat harga dia. Korang boleh refer kat poster. So ajaklah kawan-kawan makan kat sini.